Kisah ini adalah salah satu kisah yang menginspirasikan sebuah game bernama Bad Parenting. Gabriel Fernandez adalah seorang budak lelaki yang berusia 8 tahun daripada Palmdale, California. Dia digambarkan oleh guru-gurunya bahawa dia adalah seseorang yang manis, baik hati dan suka belajar. Malah dia menjadi mangsa penderitaan oleh ibu kandungnya sendiri, iaitu Pearl Fernandez, dan teman lelaki ibunya, Isauro Aguirre. Gabriel telah diseksa secara sistematik selama beberapa bulan. Antara penderitaan yang dilaporkan termasuk dibelasah dengan tangan, tali pinggang dan juga pemukul baseball, dikurung di dalam kabinet kecil, diikat dan disumbat mulutnya, dipaksa makan pasir kucing dan makanan yang basi, ditembak dengan pistol BB iaitu senjata mainan yang menyakitkan, dibakar dengan rokok, dipakaikan pakaian wanita ke sekolah, dipercayai sebagai hukuman, sering dihina dan dipanggil sebagai homoseksual, lalu dihukum ke atas tingkah lakunya yang dianggap sebagai kewanitaan. Guru Gabriel yang perasan akan kesan lebam dan kesan luka telah beberapa kali membuat aduan kepada Jabatan Kebajikan Kanak-kanak, namun tiada tindakan tegas yang diambil. Pada 22 Mei 2013, Gabriel ditemui tidak sedarkan diri di dalam rumahnya setelah dipukul berkali-kali dengan teruk. Dia mengalami retak tengkorak, tulang rusuk yang patah, gigi tanggal dan terdapat peluru BB di dalam paru-parunya. Dia disahkan mati otak dan meninggal dunia 2 hari kemudian. Isauro Aguirre didapati bersalah ke atas pembunuhan tahap pertama dengan unsur penyiksaan dan dijatuhkan hukuman mati. Pearl Fernandez mengaku bersalah ke atas pembunuhan tahap pertama dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa parol. 4 pegawai kebajikan turut didakwa di atas pengabaian tugas dan pemalsuan dokumen. Namun pertuduhan tersebut akhirnya digugurkan oleh Mahkamah Rayuan walaupun mendapat kecaman orang awam.